Suri, 10 tahun aku tunggu anak, tapi bahagia itu hanya sekejap. Aku Suri. Umur 42 tahun, seorang isteri, seorang wanita yang dah terlalu lama menunggu bahagia. Dah 10 tahun aku kahwin dengan Zul. Kami cuba macam-macam cara untuk dapat anak. Rawatan sana sini, ubat tradisional, doa tak pernah putus tapi tetap tak ada rezeki. Di pejabat, kawan-kawan mula bercakap belakang. Suri tu mandul, kan? Setiap kali aku dengar, aku senyum, buat-buat tak kisah. Tapi dalam hati, Tuhan saja yang tahu. Setiap kali aku nampak orang lain dukung anak, aku rasa kosong. Aku tengok cermin, aku tanya diri sendiri, apa salah aku? Apa dosa aku? Lepas 10 tahun menunggu, akhirnya doa aku dimakbulkan. Aku mengandung. Masa aku dapat tahu, aku menangis sampai tak boleh berhenti. Aku sujud syukur. Aku fikir, Allah tak pernah lupakan aku. Zul pun nampak gembira. Aku ingat inilah titik bahagia dalam hidup aku. Aku jaga kandungan aku macam nyawa sendiri. Aku sanggup buat apa saja, asalkan anak aku lahir dengan selamat. Lepas 9 bulan, aku lahirkan seorang bayi perempuan. Aku namakan dia Amani, sebab dialah kedamaian dalam hidup aku. Tapi bahagia itu tak lama. Amani lahir dengan masalah paru-paru. Doktor kata dia kena kuat. Aku percaya anak aku akan bertahan. Aku tak pernah berhenti berdoa. Aku sanggup tukarkan nyawa aku kalau itu boleh buat dia sihat. Tapi selepas 7 bulan, Amani pergi. Dia tinggalkan aku. Aku rasa dunia aku runtuh. Aku tunggu 10 tahun untuk bahagia, tapi Allah bagi bahagia itu cuma untuk 7 bulan. Aku menangis siang malam. Aku peluk baju Amani yang masih ada bau dia. Aku baring di katil, tengok siling, tanya Tuhan, kenapa ya Allah? Kenapa kau bagi? Kalau akhirnya kau ambil balik? Zul tak cakap banyak. Dia diam. Dia tak peluk aku. Tak tenangkan aku. Aku cuba bangkit, cuba kuat. Aku kembali kerja, cuba buat macam biasa. Tapi hati aku kosong. Berbulan-bulan aku hidup macam mayat hidup. Makan tak ada selera. Tidur pun selalu terjaga. Aku mimpi Amani setiap malam. Aku dengar suara dia menangis, tapi bila aku bangun, dia tak ada. Aku cuba lawan perasaan ni. Aku fikir aku okey, tapi aku silap. Tanpa aku sedar, badan aku mula tunjuk tanda. Aku cepat letih, kaki aku mula bengkak. Malam-malam aku asyik bangun buang air kecil. Aku ingat sebab aku kurang tidur, sebab aku stres. Aku abaikan. Sampai satu hari, aku pengsan di pejabat. Bila aku sedar, aku dah terbaring di hospital. Doktor datang, duduk sebelah aku dan cakap perlahan. Cik Suri, buah pinggang awak dah rosak, CKD tahap 3. Kalau tak jaga sekarang, awak kena bersedia untuk dialisis. Aku terkedu. Aku dah kehilangan anak. Sekarang aku nak kehilangan kesihatan aku pula. Aku termenung lama. Aku tengok tangan aku sendiri. Tangan yang dulu peluk Amani. Tangan yang dulu kuat berdoa. Sekarang tangan ini makin lemah. Malam tu, Zul datang melawat. Dia duduk di hujung katil. Tengok aku dengan pandangan yang aku tak boleh baca. Aku fikir dia akan cakap sesuatu, akan bagi aku semangat. Tapi dia cuma keluarkan satu ayat. Aku rasa aku nak kahwin lain. Aku terkedu. Aku baru kehilangan anak, sekarang aku nak kehilangan suami aku pula. Aku cuba tahan air mata tapi aku tak kuat. Aku tengok Zul tanpa kata. Dia tak ada rasa bersalah. Aku yang menanggung semua sakit ini tapi dia yang nak lari dulu. Aku tak halang dia, aku tak merayu. Kalau dia boleh buang aku macam tu, biar dia pergi. Satu hari, adik aku datang melawat. Dia tengok aku makin lemah. Dia genggam tangan aku, pandang aku dengan mata yang penuh sayang. Kak, kalau kau tak jaga diri kau, siapa yang akan jaga kau? Dia hulurkan satu botol kapsul. Aku dengar pasal bawang Dayak Kalimantan ni. Kau cuba kak, kita usaha sama-sama. Aku mula cuba. Aku paksa diri ubah gaya hidup, lebihkan air kosong, kurangkan makanan masin. Dalam masa 2 bulan, aku nampak perubahan. Kaki makin kurang bengkak, badan lebih ringan. Aku mula rasa ada tenaga balik. Tapi dalam hati aku masih takut. Aku takut aku akan hidup tanpa cinta, tanpa sesiapa. Sekarang aku belajar satu benda. Tak semua doa Allah makbulkan untuk selamanya. Ada doa yang hanya dipinjamkan sekejap untuk menguji sejauh mana kita boleh bertahan. Aku pernah fikir aku perlukan suami untuk kuat. Tapi sekarang aku sedar aku cuma perlukan diri aku sendiri. CKD ni penyakit senyap. Tapi bila badan bagi tanda macam cepat letih, kaki bengkak atau kerap buang air kecil, jangan abaikan. Jaga diri sebelum terlambat. Jangan biar orang lain tentukan bila kita patut menyerah.